Assalamualaikum. Hari ini teacher ingin menunjukkan cara bagaimana menggunakan Google Classroom melalui akaun Delima masing-masing. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, setiap murid akan dibekalkan dengan akaun Delima beserta password. Jadi untuk masuk ke Google Classroom, murid mestilah login ke akaun Delima dahulu. Okey, kemudian di sini murid boleh lihat ikon masuk classroom. Jadi tekan ikon masuk classroom. Okey, jika murid belum lagi sertai kelas teacher, jadi murid boleh tekan join class. Kemudian murid dapat lihat di sini kelas kod yang belum ada kodnya lagi. Jadi teacher akan beri kod dalam grup nanti. Okay? Dan untuk tengok kelas kodnya, di sini teacher akan berikan nombor kod. Okay, murid boleh masukkan nombor kod di sini. Kemudian tekan join. Okay, sekarang murid telah berjaya masuk kelas. Okay. Jadi boleh lihat di sini kelas Fantastic English. Okay, murid tekan nama teacher ni. Okay, kemudian baca arahan tugasan yang teacher telah masukkan. Okay. Dan di sini murid telah pun menonton master channel YouTube, dan berdasarkan video pembelajaran yang telah murid tonton tadi, murid perlu hasilkan peta minda. Okay, peta minda tenses grammar tu melalui Canva AI. Okay, dan kemudian hasilkan slide presentation, okay, menggunakan Canva AI. Okay, video seterusnya teacher akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan Canva AI. Dan selepas murid-murid menciptakan satu slide presentation dan juga peta minda, murid perlu hantar hasil kerja ke dalam Google Classroom. Okay? Dan murid perlu hantar sebelum 30 November ini. Okay? Dalam Google Classroom juga kita boleh berinteraksi antara satu sama lain. Masuklah dengan rakan-rakan. Okay? Sebelum tu, teacher ingin tunjukkan di mana perlu murid-murid sekalian masukkan tugasan yang perlu dihantar. Okay? Jadi sekarang murid boleh tekan add ataupun create. Okay, tekan link ataupun Google Drive sekiranya tugasan itu ada di dalam Google Drive. Jadi tekan Google Drive. Okay. Sekiranya murid menyimpan data tersebut di dalam PC ataupun laptop masing-masing, murid boleh tekan link, tekan file. Okay, tekan file. Jadi tekan attach file. Okay, akan keluar. Okay, akan keluar macam ni. Jadi murid tekan browse. Kemudian murid boleh cari di dalam PC ataupun laptop masing-masing data tersebut. Kemudian selepas berjaya attach data tersebut, okay, murid boleh submit, okay, ataupun tekan mark as done. Okay, mark as done. Okay. Jadi itu sahaja, setakat itu sahaja yang teacher ingin terangkan. Selanjutnya, bagi interaksi dan juga komunikasi kita di dalam Google Classroom ini, teacher akan ajar di lain masa. Okay? Jadi teacher harap lepas ini murid boleh hantar tugasan dengan segera sebelum due date ataupun masa yang telah teacher gariskan tadi. Okay? Terima kasih.